Ini bukan tandas biasa. Ini markas kebersihan kami. Dengan Kapten Sakti sebagai inspirasi, kami semua ada tanggungjawab menjaga tandas sekolah. Cepatlah, aku tak tahan dah ni. Sabar, jangan sampai kita masuk dalam hutan. Jom. Wah, bersihnya. Siapa jaga ni? Kapten Sakti lah. Tengok poster ni. Depan kita. Jangan cuba buat hal. Tandas kami bukan saja bersih, tapi juga lengkap. Ada sabun pencuci tangan untuk semua, pewangi automatik yang buat tandas sentiasa segar, dan kami juga sediakan sudut pameran barangan penjagaan diri seperti tisu, sikat dan ubat gigi. Untuk rakan kami yang kurang upaya, satu bilik tandas khas turut dilengkapi dengan bangku supaya dia lebih selesa dan selamat. Semua ini untuk didik kami tentang kebersihan diri dan kesihatan harian. Bila bersih luar, hati pun jadi tenang. Saya bersyukur tandas ini selesa untuk semua. Saya bangga. Bukan mudah nak wujudkan tandas impian ini, tapi kami tidak bersendirian. PIBG, ibu bapa, guru dan pekerja swasta semua berganding bahu. Datuk, boleh saya tanya, apakah matlamat utama projek ini? Terima kasih kepada TV PSS SK Tengkere 1. Saya rasa matlamat utama projek ini adalah untuk memberi kesedaran. Saya panggilnya adalah 3K. Kesedaran kebersihan, kesihatan dan keceriaan. Projek ini kita boleh tengok di sekeliling. Kita tandas kita begitu bersih sekali. Tandas SK Tengkere 1 ini begitu bersih sekali. Bila dia bersih, anak-anak akan sedar yang kebersihan itu adalah penting untuk kesihatan. Kejadian kesihatan anak-anak adalah penting untuk meneruskan pembelajaran di sekolah. Daripada situ, anak-anak akan berminat untuk membantu. Saya percaya ini adalah usaha-usaha anak-anak bersama guru-guru membantu untuk menceriakan tandas SK Tengkere 1 ini. Itu adalah matlamat utama pada projek ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, silakan. Apakah perasaan Puan? Perasaan saya tentang tandas yang cantik ni. Okey, pertama saya rasa teruja. Yang kedua saya rasa sangat gembira kerana tandas untuk pertandingan Toilet of the Year telah dapat dihasilkan bagi saya yang terbaik lah dalam masa yang singkat, dapat menghasilkan tandas yang sangat cantik dan juga dapat yang paling bagus adalah menghasilkan superhero yang kita panggil sebagai Kapten Sakti. To shorten, I'm very happy, I'm very grateful, and I hope all the pupils they can take care of the toilet and at the same time they can take some moral values from this toilet. So I hope all the students, all the people in Sakti SK Tengkere 1 will take care of the toilet, appreciate it, and hopefully we will win the competition. That's all for me. Thank you. Apakah harapan Puan daripada projek ini? Harapan saya semoga murid-murid dapat memberi kesedaran sivik dari segi kebersihan, disiplin dan rasa bertanggungjawab dalam menjaga keceriaan, kebersihan untuk seluruh warga SK Tengkere 1. Kebersihan itu separuh daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kami juga bertugas mengikut jadual bertugas. Kami bukan hanya pengguna, kami penjaga. Bersih tandas, bersih hati kami. Ya bang,
Apa yang abang suka tentang tandas sekarang? Dulu saya takut masuk tandas. Sekarang bersih, ada sabun dan yang bau yang wangi. Macam hotel. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Nama saya Hanif Safi dari kelas 6 Kelang. Siapa yang reka Kapten Sakti ni? Saya menggabungkan dua elemen futuristik dan tradisional. Dia di sebalik Kapten Sakti. Dia mengira rekan saya supaya morek tanggungjawab.